Hujung minggu yang lalu, saya dan keluarga pergi ke Deepal Cyberjaya untuk menonton wayang. Cerita Sonic 3 baru je keluar dan adik dan abang memang tak sabar-sabar nak tonton filem tersebut. Sebagai seorang ayah yang sportif, abang pun bawa lah semua pergi tonton filem Sonic ketiga. Bila sampai tu, of course kita kena beli popcorn dulu. Selepas selesai menonton filem, kami singgah pula kedai Litak Hobby Center nak cuci mata. Kedai ni menjual beraneka jenis model kit dan juga mainan-mainan yang best. Tak sangka jam kuasa Bobo Boy pun ada jual kat sini. Dengan adanya jam kuasa ni, bolehlah abah menggunakan 7 kuasa elemental. Bagi pilihan sendiri kuasa yang ada pada jam ni, saya pun belilah satu kotak Bobo Boy Watch. Dekat atas dia ada logo Monster Play dan juga simbol-simbol kuasa elemental. Di bahagian kanan kotak, terpampanglah gambar Bobo Boy sambil memegang jam kuasanya, dan di belakang kita ada deskripsi produk bahasa Inggeris. Bobo Boy Watch, be a hero. Kenalah English, barulah international. Di bahagian kiri kotak pula kita ada ilustrasi cara untuk bermain atau mengaktifkan kuasa yang ada pada jam ini. Dan bahagian depan pula kita dapat dengan jelas bentuk jam tersebut, dan pastikan ada logo stiker Monster Play untuk menentukan ini adalah produk original keluaran Monster. Memang terbaiklah packaging dia, nampak sangat-sangat eksklusif. Desain jam ni memang sangat detail dan memang menyerupai jam Bobo Boy yang ada di versi animasi. Kalau nak on, tekan butang bawah ni selama 5 saat. Bunyi tu menandakan jam ni dah pun on. Sekarang jom kita main. Apapun kepada peminat Bobo Boy luar sana, anda wajib dapatkan jam ni. Nak off, tekan butang bawah ni sampai keluar. Bobo Boy Watch terbaik.